MUIS kat sekolah? Kelima. Dan Mira. Apa makanan favourite awak dekat kantin? Ayam goreng kuah kari. Paper coklat. Objek apa yang paling ditakuti sepanjang tahun 6 ni? Jujur lah Mac. Kenapa? Sebab saya tak faham Mac. Tak faham. Takut kena marah ke? Sains. Kenapa? Sebab susah nak ingat. Susah nak ingat. Dia punya soalan tu Susah. Fil, benda apa yang paling awak akan rindu masa sekolah rendah ni? Masa kuaya? Kenapa? Clara, apa perkara yang paling best sekali yang pernah awak buat dekat SKRP ni? Saya menyertai choir dan dance. Dia amat meningkatkan keyakinan saya untuk berada di pentas belajar. Belajar apa? Kenapa? Sebab dapat ilmu. Dapat ilmu? Best ke dapat ilmu? Ya, Kenapa? boleh pandai. Cikgu yang paling ideal akan rindui bila dah masuk sekolah menengah nanti? Akan rindu Cik Nurul Hasani. Kenapa? Kerana dia banyak ditegur apabila saya buat salah. paling saya rindui Miss Hana dengan Ustazah Rafizah. Kenapa? Sebab mereka baik dengan saya. Okey. Jangan takut kalau nak naik pentas. Saya rasa lega sebab boleh marah dorang. Lepas tu macam jadi penolong kelas ni dia tanggungjawabnya besar, bukan kecil je. Lega lah sebab boleh marah dorang dan dorang bising. Okey, apa pesanan awak untuk kawan-kawan awak? Tolong diam. Ucapan tak untuk kawan-kawan nanti bila dah semua bawa haluan masing-masing? Semoga berjaya. Dalam hidup ni kita menang kalah. Kalau kalah, cuba lagi. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya doakan bahawa sesungguhnya Nam Jasmine akan terus berjaya untuk ke sekolah menengah dan jauhlah diri daripada dadah. Okey, buat semua anak murid Nam Jasmine, semoga berjaya di luar sana. Jaga diri baik-baik. Okey, all the best. Untuk anak-anak Nam Jasmine, saya doakan semoga semua dapat menjadi orang yang berguna sampai nanti. InsyaAllah, amin. Bye. All the best guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid Nam Jasmine. Semoga maju jaya di tahun yang akan datang insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerjasama anak-anak murid semua. Saya doakan semuanya berjaya, jaga diri, jaga solat, jaga kelakuan. Terima kasih, doakan saya semoga sentiasa bahagia, sihat, cemerlang dunia akhirat. Hai Nam Jasmine, Miss doakan korang semua berjaya di dunia dan akhirat, menjadi anak yang berbakti kepada ibu bapa dan juga cemerlang walau dalam bidang apa pun yang kamu ceburi. Jangan lupa adab nombor satu. Tak ada adab, tak adalah seorang yang berjaya. Jadi apapun, Miss minta maaf kalau ada salah silap dan good luck.